Dia dah bagi kau guna penapis air, dia dah bagi kau guna aircon, dia dah bagi kau guna tilam. Apa lagi? Bayarlah. Kowe, Kuku dan banyak lagi brand-brand penapis air yang ada dekat Malaysia ni. Kebanyakannya pengguna antara korang yang sangkut bayar dengan Kowe. Bila kau tak bayar, company ni akan ambil tindakan. Pergi report dekat Sitos sebab korang dah langgar kontrak. Sebelum kau sign agreement setuju untuk pasang Kowe tu, baca dulu betul-betul yang mana ini sewa beli. Ramai orang marah pasal benda ni, betul. Confirm. Sebab apa? Nama dah kena blacklist, rekod dah ada keluar dekat Sitos report. Tapi cuba jujur balik dengan diri sendiri. Salah siapa? Tapi apa yang kau buat? Nantilah bang, tengah pokai, gaji tak masuk lagi, duit tak berapa nak ada. Kau tunggulah kejap, nama confirm kena blacklist. Lepas tu kau nak bising pun tak guna. Lagi best, bila kau nak beli rumah, kau nak beli kereta, cek Sitos, ada sangkut Kowe. Masa tu loan dah kena reject. Padahal benda ni kecil je, tapi kesan dia makan lama. So jangan pandang ringan. Bila kau dah pakai, bila kau dah guna servis, kau bayar. Benda simple. Kalau kau nak stopkan kontrak, kau call, bukan gaib. Sultan Banker, pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam Sultan. Assalamualaikum.